Dia ada 7 red flag wanita insecure yang lelaki selalu tak nampak. Kalau korang pernah rasa awal relationship korang tu semua nampak sweet kan, tapi makin lama korang naik semak dengan pasangan korang, lepas tu korang selalu sangat rasa serba salah untuk pasal tiap-tiap hari, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada cara tau untuk kenal awal-awal sama ada perempuan yang korang kenal tu betul-betul sayang korang ataupun dia cuma jadikan relationship korang ni tempat lepaskan dia punya insecurity je. So sebelum tu korang follow ni supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Yang pertama, dia suka compare diri dia dengan perempuan lain. Setiap kali dia tengok perempuan cantik kat luar sana kan, terus dia rasa tercabar. Kedua, dia nak tahu semua benda. Kau lewat reply 10 minit pun dia punya soal siasat tu macam polis. Ketiga, dia tak suka korang ada live korang sendiri. Lepak dengan kawan sikit pun dia akan rasa terancam. Keempat, dia suka minta reassurance berulang kali. Contohnya dia hari-hari tanya, awak still sayang saya tak? Perkataan macam tu, walaupun korang tak buat apa-apa. Kelima, dia suka kontrol hidup korang. Dia yang tentukan dengan siapa kau boleh kawan, ke mana kau boleh pergi. Keenam, mood dia berubah bila dia tak dapat attention. Bila korang busy sikit, terus tarik muka, lepas tu dia buat korang rasa serba salah. Dan ketujuh, dia suka overthinking sampai benda kecil pun boleh jadi besar tau. Lelaki ni masalah dia apa tau? Dia ingat semua benda ni tanda perempuan tu sayang kat dia. Padahal kalau melampau, relationship korang boleh jadi mental breakdown punya. Cara nak tahu yang dia betul sayang ataupun cuma insecure kan, cuba tengok cara dia handle emosi bila dia tak dapat apa yang dia nak. Korang kan pernah jumpa perempuan macam ni? Cuba kau try komen.